Ilmu yang bukan-bukan banyak. Dia boleh aja daripada pasir, daripada daun, daripada apa dia nak mengenakan orang ke apa ke. Tapi dia buang semua ni satu-satu. Dia buang semua ni hanya kerana pada satu ketika dia jatuh sakit teruk. Dia jatuh sakit teruk, bawah tilam yang dia tidur tu, di tengah lemah tu, yang ada ialah ayat kursi. Jadi dia baca ayat kursi tu, baca sampai semuanya sihat badan dia, dan dia buang benda tu satu-satu. Bro, dia dahsyat bro. Dia keluarkan lah. Dia dahsyat. Ada yang kena buang melalui toilet. Ada yang kena buang macam-macam cara buang. Aku tengok dia ni, Allah. Toilet tu mana? Kena maknanya dia ada cara dia letak kan. Kadang-kadang dia buang sambil dia buang air. Sambil dia buang air, dia niat buang lah. Niat buang apa ilmu dia tu. Dia pump tu bagi dia. Dia dah buang terus lah. Ada lah macam-macam cara. Dia muda daripada abang? Dia lebih tua. Dia lagi tua daripada abang lah. Menakal punya ilmu ni, bro, jangan cakap bro. Anytime. Macam tu je? Macam tu je bro. Kau macam nak je. Tak. Saya dah start dah. Tak, dia macam tu je. Dia simple je. Dia kata jadi. Ni kelebihan dia. Tapi kau tak tahu dia sebenarnya siapa. Aku tak tahu dia daripada Sabah. Aku tak tahu daripada Kalimantan. Tapi dia sampai Semenanjung. Tapi slang dia Sabah bang. Bunyi macam Sabah, bunyi macam Kalimantan. Apa tak pernah tanya dia? Aku tanya, dia kata Sabah. Tapi aku macam tak ada bukti. Dia datang ke Semenanjung pakai IC orang mati. Misteri lah ni. Misteri. Sangat misteri. Misteri. Tapi inilah dia sejenis manusia yang bagi aku Allah SWT kata, kau jagalah. Aku ambil begitu je lah. Sebab kekuatan dia selepas dia pegang ayat kursi ni, dia jauh lebih kuat. Betul lah, betul. Dia jauh lebih kuat. Tidak bergantung kepada dia tak faham kenapa orang takut. Dia tak faham apa kau nak takut, Allah ada. Dia punya pegangan dia tu bang. Pegangan dia tu, keyakinan dia tu tak ada patah balik, tak ada.